بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علم الإنسان ما لم يعلم. Yang saya muliakan Tuan Imam, yang saya hormati tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah kurnia-Nya kepada kita, kesihatan dan sebagainya. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan hidup kita penuh dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung kuliah kita. Bukan soal apa? 49. Muka surat 49. Tajuknya Fadilat mendapat takbiratul ihram imam. Fadilat mendapat takbiratul ihram imam. Hukum menjawab azan dan qamat. Kita pernah dengar orang bercakap jawab azan adalah sunat, tapi tidak ada nas yang menunjukkan jawab qamat. Maknanya jawab azan itu ada dalil yang menunjukkan sunat jawab azan. Apabila muazzin melaungkan suara azan, maka sunat kita menjawab. Tetapi katanya tidak ada dalil yang menunjukkan jawab qamat. Ya. Jadi saya nak bawa di sini kedua-duanya adalah sunat. Jawab azan pun sunat, jawab qamat pun sunat, dan ada dalil, ya. Disunatkan menjawab azan dan qamat berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Syaikhan. Syaikhan maknanya Bukhari dan Muslim, melalui hadis Abi Sa'id. Kedua-dua hadis itu diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumun nidaa faqulu misla ma yaqulul muazzin." Jadi hadis ini umum, ya. Idza sami'tumun nidaa faqulu misla ma yaqulul muazzin. Itu hadis. Kemudian dalam braket itu adalah huraian daripada ulama. Fasmun nida' syamilul lil iqamati walil azan. Apabila kamu mendengar seruan, seruan ni umum, azan pun seruan, qamat pun seruan. Jadi maknanya menjawab azan dan menjawab qamat ni duduk dalam hadis ni. Cuma hadis ni secara umum. Apabila kamu mendengar seruan, panggilan, maka hendaklah kamu berkata seperti mana muazzin itu kata. Mana bagaimana muazzin tukang azan itu bercakap, hendaklah kita bercakap ataupun kata macam dia kata juga. Maka an-nida itu merangkumi qamat dan azan. Jadi maknanya
ada hadis yang menunjukkan jawab azan dan jawab qamat. Cuma hadis itu merangkumi dalam satu maksud, iaitu an-nida. Idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muazzin. Jadi nida itu seruan. Seruan itu umum. Seruan makna panggilan. Panggilan sembahyang. Qamat pun seruan. Azan pun seruan. Jadi maknanya ada hadis. Cuma hadis itu tidak mengkhususkan kepada azan ataupun mengkhususkan kepada qamat, tak disebut. Cuma an-nida itu saja yang menunjukkan umum. Adapun hadis khusus yang meriwayatkan tentang jawab qamat ialah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani daripada hadis Maimunah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maimunah salah seorang daripada isteri Rasulullah. Dia kata Rasulullah pernah bersabda, "Ya ma'syaran nisa, idza sami'tunna azan al-habashi wa iqamatahu, faqulna kama yaqulu, fa inna lakunna bikulli harfin alfu darajah, walirrajuli dha'fu zalik." Jadi ada hadis yang khusus Nabi sebut dua-dua sekali. Azan pun Nabi sebut, qamat pun Nabi sebut. Wahai jamaah wanita, apabila kamu mendengar azan Habasyi. Azan Habasyi iaitu Bilal. Ya, Bilal ibn Rabah. Dia ni orang Habasyi, orang kulit hitam. Itu Nabi kata, wahai jamaah wanita, apabila kamu mendengar azan Habasyi dan qamatnya. Itu Nabi sebut dua-dua sekali. Azan pun Nabi sebut, qamat pun Nabi sebut. Apabila kamu mendengar azan Habasyi dan qamatnya, maka naklah kamu berkata seperti mana ia berkata. Maka sesungguhnya bagi kamu semua, setiap huruf yang kamu sebut, ya, jawab azan dan qamat itu 1,000,000 derajat. Dan bagi lelaki berganda lagi dari yang demikian. Maknanya satu huruf, ya, ganjaran Tuhan bagi berjuta-juta. Jadi bayangkanlah makna semua huruf kita sebut dalam azan itu banyak. Ya, bukan satu huruf, banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar saja pun dah 8 huruf. Kita ulang 2 kali. Bilal kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun sebut macam tu juga, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sebut 2 kali, makna 2 kali 8, 16 huruf dah. Kalau satu huruf makna 1,000,000 pahala Tuhan bagi. Jadi maknanya 16 kali huruf, 16 huruf tu dah berapa dah. Dan begitulah seterusnya sampai akhir, ya, jawab azan. Jadi jawab azan tu sunat, tapi pahalanya cukup banyak. Dalam ibadah-ibadah dalam Islam, kita akan lihat banyak pahala. Ada pahala yang kita tengok berlipat kali ganda walaupun sunat. Ya. Jadi makna kelebihan dia tu banyak. Jadi orang kita nampak benda sunat, dia kata jawab pun tak apa, tak jawab pun tak apa, sunat juga kan. Tapi pahala, kita kena tengok pahala dia tu, pahala dia cukup banyak. Itu yang penting. Baik, jadi dengan hadis ini jelas, kalau ikut hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id, dia umum. Umum, dia tak sebut secara khusus. Dia kata an-nida, idza sami'tumun nida faqulu kama yaqulul muazzin. Itu saja. Tapi an-nida tu umum. Azan pun masuk, qamat pun masuk. Cuma orang tak perhati. Dia kata hadis khusus ada. Iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Maimunah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada jamaah orang perempuan. Jadi
secara khusus, ya ma'syaran nisa idza sami'tunna azan al-habashi wa iqamatahu faqulna kama yaqulu fa inna lakunna bi kulli harfin alfi darajah wa lirrajuli dha'fu zalik. Hadis ini nak menyatakan qamat dan azan sunat jawab, dan setiap huruf yang kita jawab itu pahalanya berjuta-juta. Itulah fa inna lakunna bi kulli harfin, setiap huruf itu alfi darajah, makna beribu-ribu, jadi maknanya berjuta lah, ya, 1 juta. Abu Daud juga mengeluarkan hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahawa Bilal telah mula qamat, dan apabila sampai kepada qad qamatis salah, Nabi SAW berkata, aqamahallahu wa adamaha. Jadi makna Nabi jawab. Ya. Jadi makna jawab azan dan qamat itu kedua-duanya adalah sunat. Ya, kalau kita jawab dapat pahala banyak. Seterusnya, masa untuk berdiri apabila qamat dilaungkan. Maknanya bila qamat dilaungkan oleh muazzin, ya, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi qamat, ya. Bila kita nak bangun, persoalannya kita dengar surah qamat, masa mana kita nak bangun untuk berdiri? Disunatkan bagi makmum berdiri apabila selesai qamat. Habis saja qamat, sunat kita bangun. Itu satu pendapat. Pendapat itu pendapat umum. Kata setengah pendapat, ada lagi pendapat lain. Kata setengah pendapat sunat berdiri ketika Bilal menyebut qad qamatis salah. Ya. Ada juga pendapat yang mengatakan masa untuk berdiri bila Bilal sebut qad qamatis salah. Dan kata setengah pendapat pula, bagi orang yang cergas, orang sihat, cergas, ya, naklah bangun apabila selesai qamat. Orang sihat ni habis qamat terus bangun. Dan bagi orang yang lambat bergerak pula, disebabkan sakit, ya, kemungkinan, atau sebab tua, naklah bangun ketika qad qamatis salah. Jadi kata dia, orang yang lambat bergerak elok bangun ketika mana Bilal menyebut qad qamatis salah. Ini nisbah bagi orang yang lambat bergerak. Orang cergas habis qamat, dia bangun berdiri. Jadi maknanya serentak, nampak dia berdiri itu jadi serentak. Bangun saja tak serentak. Orang tua bergerak dulu, lambat bergerak. Orang muda habis saja dia terus bangkit, sama-sama berdiri. Itu, ya. Atau ketika ia tahu dia dapat berdiri setelah selesai qamat dan dapat takbiratul ihram imam. Ataupun orang yang yakin dia boleh bangun berdiri tegak bila selesai imam qamat, dia terus bangun berdiri dan dia yakin dia dapat takbiratul ihram imam. Makna dengan kata dia berdiri itu imam belum lagi takbir. Yang ini penting. Dapat takbiratul ihram imam itu yang penting. Jadi tak kisahlah nak bangun ketika mana pun, bergantung kepada diri masing-masing. Kalau dia rasa dia boleh berdiri ketika mana imam Bilal selesai qamat, dia terus berdiri. Kalau setengah tu dia tak yakin kerana dia lambat bergerak,
Dan mungkin kalau Bilal habis qamat baru dia bangun berdiri, mungkin imam takbir dah. Imam selesai takbir Allahu Akbar baru dia dapat berdiri. Maka dia kena bangun berdiri waktu qad qamatis salah. Ya, supaya dia tak terlepas takbiratul ihram imam. Kerana yang tu penting. Takbiratul ihram, dapat takbiratul ihram imam tu lebih besar daripada fadilat sembahyang berjamaah 27 derajat. Ya, sekejap lagi kita tengok sebelah ya. Pendapat yang akhir ini adalah pendapat Al-Mawardi. Mana Syekh Mawardi dia kata macam itulah. Asalkan siapa yakin boleh bangun tegak selesai qamat tu, sila buat masa tu supaya jangan terlewat daripada takbiratul ihram imam. Beliau bagi pendapat itu beliau himpunkan dua pendapat di atas. Ada pendapat kata bangun selesai qamat, ada kata bangun qamatis solah. Dia cantum dua tu, dia kata terpulanglah kepada seorang kalau dia yakin boleh bangun berdiri ketika mana imam belum lagi mulakan takbiratul ihram, maka eloklah dia bangun ketika itu. Kalau tidak, bangun awal sikit. Manakala pendapat Imam Nawawi pula dalam Syarah Muhazzab, disunatkan berdiri mengiringi selesai qamat, nisbah bagi orang muda. Orang muda dia kata elok habis qamat dia boleh berdiri. Kan? Ataupun maknanya kita kata ni Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah tu dia bangun berdiri dah. Jadi nisbah bagi orang muda, dia kata yang cergas ni elok buat masa tu. Baik. Adapun orang-orang yang lambat bergerak, sunat bangun semasa qamat dilaungkan. Imam Nawawi dia punya pendapat, dia kata waktu qamat laung tu bangun berdiri lah. Jadi kita tengok di sini maknanya tugas bangun berdiri itu ya maknanya makmum, bukan tugas Bilal. Setengah-setengah tu Bilal kita kata saf baru dia qamat kan. Kalau tak bangun lagi tak buat saf, dia tak buat qamat. Jadi bukan tugas Bilal. Ya, Bilal dia qamat sajalah. Nak bangun tu itu tugas makmum. Bila dia nak bangun, tengoklah kalau orang muda dia bangun lewat sikit, waktu habis qamat tu baru dia qamat, dia bangun. Orang lambat bergerak waktu qad qamatis salah. Ya. Itu dalam mazhab kita lah, tapi kalau mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, waktu hayya 'alas salah tu bangun dah. Jadi ada khilaf ulama. Makmum ni, kita sebagai makmum bila nak berdiri, tengok di situ. Tapi rasanya lebih elok Imam Nawawi. Imam Nawawi kata orang cergas bangun selesai qamat. Orang lambat bangun ketika mana Bilal mula qamat. Itu pulanglah kepada kita. Itu hukum Jadi tidak ada maknanya, tak ada dalil yang Bilal suruh orang bangun lepas tu dia qamat. Itu tak ada kan. Kita jumpanya mana hadis inilah, banyak lagi hadis lain ya. Dan naklah bangun berdiri sebelum takbir imam. Itu yang penting. Bangun berdiri sebelum takbir imam. Sekiranya ia bangun selepas takbir imam, imam Allahu Akbar, imam mula Allahu Akbar, dia pun baru bangun. Walaupun ia masih duduk di belakang imam, walaupun dia ada di belakang imam, tapi dia tak bangun. Imam Allahu Akbar, baru dia bangun. Maka luput ataupun hilang fadilat takbiratul ihram. Dia tak dapat fadilat takbiratul ihram. Jadi tak dapat fadilat takbiratul ihram, sayanglah. Sebab apa? Fadilat takbiratul ihram lebih besar daripada fadilat kita sembahyang jamaah. Sembahyang jamaah ini 27 derajat. Tapi fadilat sembahyang, fadilat dapat takbiratul ihram. Maknanya imam berdiri itu, imam Allahu Akbar, kita ada berdiri terpacak di belakang. Yang tu dapat fadilat. Kalau masih duduk lagi,
Kan? Ada setengah-setengah lah. Tapi jarang kita nampak lah. Setengah-setengah tempat tu imam Allahu Akbar, dia duduk kira nak perhabis rokok dulu. Itu banyak. Dalam kampung di sini tak nampak lah. Jadi dia rugi lah, tak dapat fadilat. Walaupun dia ada, kadang dia mari sekali dengan tu imam, kan? Mari sekali dengan tu imam, tapi dia cucuk rokok ke belakang, rugi. Baik, kita nak tengok apa dia fadilat takbiratul ihram. Fadilat mendapat takbiratul ihram imam. Sebelum itu kita ambil sikit muka surat 53. So muka surat 53 tu sepatutnya masuk di bawah muka surat 50 tadi tu. Tapi dia tersilap letak di bawah tu. Kata Abu Hanifah, kita ambil situ. Yang tu masuk di sana. Kata Abu Hanifah, kata Imam Abu Hanifah, makmum hendaklah berdiri apabila Bilal berkata hayya 'alal falah. Dan apabila Bilal berkata qad qamatis salah, maka hendaklah imam mula takbir. Ini dalam mazhab Hanafi, bukan mazhab kita. Kita pergi sembahyang di Masjid India, kita duduk tengok apabila Bilal sebut hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, makmum bangun berdiri. Ya. Bila sampai qad qamatis salah, imam Allahu Akbar. Itu mazhab Hanafi, bukan mazhab kita. Mazhab kita elok bagi selesai. Kita bincang tadilah. Orang cergas bangun berdiri ketika mana selesai. Orang lambat ketika mana qad qamatis salah. Baik. Bilal naklah memulakan qamat apabila ia melihat imam keluar daripada biliknya. Jadi ini tugas Bilal. Bila dia nak qamat, dia menunggu imam. Dia kena tengok imam. Dia bukan jaga makmum. Dia kena tengok imam ada ke tak ada lagi. Kan? Sebab itu disunatkan surau ataupun masjid, ya, disunatkan ada bilik imam. Tapi tempat kita biasanya buat di masjid, bila masjid ada bilik imam, surau tak ada. Eloknya dua-dua tu kena ada bilik imam. Sebab imam sunat dia sembahyang dalam bilik. Ya. Bila dah sembahyang dah, selesai sembahyang sunat 2 rakaat, dia pun keluar, muncul. Keluar mari, Bilal nampak imam keluar daripada bilik dia, masa tu dia qamat. Itu yang ikut sunnah Rasulullah. Dan Rasulullah sendiri pun waktu Masjid Nabawi mula-mula pencak buat tu, dia tak ada bilik. Rasulullah sembahyang di rumah dia. Bila Rasulullah sembahyang di rumah dia, sembahyang sunat, lepas tu baru dia masuk ke masjid. Jadi Bilal nampak Rasulullah dah masuk ke masjid, lalu dia qamat. Jadi maknanya qamat itu ketika mana Bilal nampak imam keluar daripada bilik dia. Sebab imam bila keluar daripada bilik dia, tak buat apa dah, dia nak sembahyang dia, nak terus takbir. Jadi maknanya dia dah sembahyang dah dalam bilik itu. Itu elok buat begitu. Bahkan bilik imam tu sedia siap dah. Maknanya tempat ambil wuduk apa semua kat situ. Ya, tempat ambil wuduk pun dalam bilik dia. Jadi supaya kalau terbatal pun dia tak pergi jauh. Masuk bilik dia ya. Baik. Bilal naklah memulakan qamat apabila ia melihat imam keluar daripada biliknya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni qad kharajtu." Apabila qamat sembahyang didirikan, ya, maka jangan kamu berdiri hingga kamu lihat aku telah keluar. Itu hadis ni hadis Bilal qamat, dia tak bagi lagi makmum berdiri. Jangan berdiri lagi sehingga nampak imam keluar. Jadi imam Bilal nak qamat pun Bilal dah tahu dah makna imam ada dalam bilik dia. Ni hadis ni. Ada satu lagi saya tak masuk. Yang Nabi kata
Nampak aku barulah qamat. Ya. Dia tinggal. Jadi itulah hukum yang berkaitan dengan masalah jawab qamat dan masa mana kita nak bangun. Baik, kita ambil muka surat 51. Muka surat 51 tajuknya fadilat mendapat takbiratul ihram imam. Dapat fadilat takbiratul ihram imam ni pun sangat besar daripada segala-galanya ya. Apa dia fadilat mendapat takbiratul ihram imam? Disunatkan bersegera untuk mendapatkan takbiratul ihram imamnya. Apa dia? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man syahidat takbiratul ihram 40 yawman kutibat lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Sesiapa yang menyaksikan takbiratul ihram imam, menyaksi itu makna hadir berdiri di belakang. Sesiapa yang menyaksikan takbiratul ihram imam selama 40 hari. Kalau kita boleh sembahyang berjamaah macam tu, maknanya tiap-tiap kali imam takbir kita ada di belakang imam. Ya. Nescaya dicatatkan baginya 2 kelepasan. Pertama, kelepasan makna selamat daripada neraka dan kelepasan daripada nifaq. Cuba kita lihat. Mana orang yang dapat fadilat takbiratul ihram imam, maknanya dia setiap kali nak sembahyang ya, imam takbir Allahu akbar, dia ada di belakang imam, berdiri terpacak di belakang imam. Kalau boleh buat selama 40 hari, Nabi kata, ya, dicatatkan 2 kelepasan. Maknanya malaikat catat orang ini selamat 2 perkara. Apa dia? Selamat daripada api neraka dan selamat daripada penyakit nifak. Penyakit nifak ni penyakit ada 4 sifat. Bercakap tak betul, berjanji tak tepat, bila berkali bergaduh sikit mana sampai berbunuh-bunuh, dan banyak lagi lah, ada satu lagi itu. Jadi maknanya nak selamatkan, nak buangkan penyakit itu, dia kata hadir, cuba amalkan sembahyang berjamaah dengan arti kata awal imam takbir Allahu akbar, kita ada di belakang. Kalau boleh buat macam tu selama 40 hari, 2 kelepasan dicatat baginya. Malaikat catat dia ni tidak akan masuk neraka, selamat dia daripada neraka. Yang kedua, selamat daripada penyakit nifaq. Lebih besar daripada sembahyang berjamaah. Sembahyang jemaah ini dapat pahala 27 derajat 27 kali. Itu ni sebuah pahala. Yang ni selamat daripada api neraka. Ya, Tuhan jauhkan dia tu dari neraka. Kita memang takut neraka kan. Kalau dah kita takut neraka, cuba amalkan macam ni. 40 hari. Kena buat 40 hari. Amalkan. Kenapa ulama, kenapa maknanya hadis ni kata 40 hari? Kan? Sebab kalau kita boleh buat macam tu, insya-Allah jamaah tak tinggal dah. Kita tak akan tinggal sembahyang jemaah. Jadi macam ulama buat bagi fatwa, kalau orang tu tak pernah sembahyang, macam sembahyang lama-lama sekali sembahyang, tak mau nak lekat sembahyang waktu ni, dia kata apa? Dia kata jemaah, cuba habis jemaah 40 waktu. Kan? Bila habis jemaah 40 waktu, lepas tu dia tak tinggal dah sembahyang. Dia kaedah dia begitu. Jadi dah sebati dengan kita 40 hari itu, banyak tu bukan sikit. Sebulan pun dah ni kan. Sama 40 hari. Amalkan yang tu. InsyaAllah lepas tu dia tak tinggal dah jemaah. Nak masuk waktu dia sampai dah. Bukan dia tunggu azan baru nak mari. Kan? Jadi nak amal lah.
Nak amal ni pun kena sabar. Nak boleh 40 waktu ni, 40 hari bukan 40 waktu. 40 hari tak kira pun, tak kira di masjid mana pun. Tapi asalnya macam tu lah. 40 hari kita boleh amalkan waktu imam takbir, kita ada di belakang imam. Dengan kita kata qamat selesai tu, kita dah berdiri terpacak lah. Kan? Ada di setengah-setengah tempat di mana di Masjid Negara dulu ada juga Datuk Syahir, Allah yarham. Dia kata bangun sebelum saya takbir, dia kata. Kenapa tu? Ni fadilat dia lebih. Sebelum saya takbir bangun. Dan kalau saya takbir, makna kalau dia ada takbir baru nak bangun, terlepas lah. Di mana? Di Perak. Ustaz apa nama ni, Imam Masjid Negeri. Dia pesan selalu, dia kata jangan lewat bangun, dia kata. Selesai qamat bangun, dia kata, supaya dapat fadilat takbiratul ihram imam. Tapi dia berjaga, berdiri tegak, dia tengok ada yang tak bangun lagi. Dia tak takbir. Dah nampak semua dah bangun, baru dia pun Allahu Akbar. Dia nak jaga supaya makmum tu dapat fadilat. Ya. Ni cukup hebat ni. Tapi nak amal yang tu lah, 40 hari tu. Tapi Rasulullah pun tak suruh, maknanya di satu tempat, mana-mana pun tak apalah. Macam fadilat dapat 40 waktu. Ya, sembahyang jemaah di Madinah tu kelebihan dia cukup besar kan. Macam mana? Tak kira lah, tak mesti dengan tu imam tu. Yang pentingnya kita sembahyang berjamaah. Masuk ke masjid nampak ada orang sembahyang, kita sembahyang lah dengan dia. Walaupun terlepas dengan tu imam tu. Dia tak sebut dengan tu imam tu kan. Jadi mana nak dapat fadilat tu, amalkan yang tu. Tapi kena sabar. Sabar ni mana mudah juga cakap sabar ni, ya kan? Macam orang nak tinggal rokok lah kan. Dah sabar dah Ustaz, tak lekat je, tak boleh nak tinggal. Sabar macam mana? Tak sampai nak tinggal. Kalau sabar, tinggal. Sebab tu Rasulullah kata, as-sabru amurru minas sidri walakin awaqibahu ahla minal asal. Sabar itu lebih pahit daripada jadang, tapi kesannya lebih manis daripada manisan. Kan? InsyaAllah kalau isap rokok tu kena penyakit batuk kering, cuba dia tinggal rokok. Kan? Kena sabarlah tinggal rokok tu kan. Kalau dia boleh tinggal semua, insyaAllah batuk kering pun tak ada. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ini kita bercakap tentang nak dapat fadilat takbiratul ihram ni, dia kena bersabar. Sebab lama masa 40 hari itu Nabi sebut arba'ina yauman, bukan arba'ina waqtan. Kalau 40 waktu tu boleh tahan juga, ni 40 hari. Kan sehari 5 waktu, sehari 5 waktu. Kalau 5 waktu sehari kali dengan 40 hari, 5 kali 4 20, 200 waktu. Kena sabar, baru boleh. Ya. Ini kita duk baca hadis ni. Sebab tu orang kata apa, ilmu kita dapat banyak, tapi amalan tak teramana. Ya. Kalau boleh kita amal yang tu, alhamdulillah. Okey. Kita ambil satu lagi, masalah takbiratul ihram berulang kali. Banyak orang takbir Allahu Akbar, tak jadi. Allahu Akbar, tak jadi lagi. Ya. Ada orang sampai nak habis waktu baru jadi. Teruk nak. Macam mana cerita berulang ni, macam mana? Apabila seseorang takbir, maksud takbir sini takbiratul ihram, takbir mula masuk sembahyang. Takbir lain orang tak pernah was-was. Bangun daripada rakaat yang pertama, naik rakaat yang kedua, tak ada orang takbir banyak kali. Rakaat kedua, ketiga macam tu juga. Tapi takbir nak mula masuk tu jadi susah sangat. Ya. Apabila seseorang takbir, maksudnya takbiratul ihram, takbir mula masuk sembahyang, berulang kali, banyak kali takbir. Contohnya mengulangi takbir selepas takbir yang pertama untuk kali yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Ada orang takbir pertama tak jadi, takbir pula yang kedua tak jadi lagi, takbir lagi, macam tu jadi kan. Maka sembahyangnya batal.
jika berlaku genap. Ni kaedah. Ya, kaedah yang takbir berulang ni kena jaga. Kalau genap, jawabnya batal semayang dia. Sebab rukun semayang hanya sekali saja boleh buat dalam semayang. Rukun tu takbir sekali, baca Fatihah sekali. 13 rukun semayang. Ya, 13. Takbir sekali je. Baca Fatihah sekali, tak boleh baca 2 kali, batal semayang. Ada orang baca Fatihah sekali dengan Tok Imam, kan? Lepas habis Tok Imam amin, dia baca lagi sekali. Kena ingat tu, batal semayang tu. Ya, sebab menambah rukun. Fatihah adalah rukun. Kemudian apa dia? Rakaat. Rakaat sekali saja. Ada 2 kali tu semayang apa? Semayang minta hujan, semayang gerhana. Itu tak apalah, memang 2 kali. Semayang fardu sekali je. Sujud 2 kali. Dalam bab rukun semayang, sujudnya dia 2 kali. Yang lain semua sekali. Sujud 2 kali ini pun sebab Nabi pada malam Mi'raj tu, dia bagi salam kepada malaikat yang sedang sujud. Ya, maka malaikat tu panggung kepala, jawab salam Rasulullah, lepas tu sujud balik sampai kiamat. Maka dengan sebab itu semayang kita ni 2 kali sujud. Nak suruh ingat bahawasanya malaikat sujud 2 kali kerana jawab salam Rasulullah. Tapi yang lain sekali-sekali je. Tak boleh buat 2 kali, tak boleh sekali je. Kan? Buat 2 kali batal semayang. Sebab menambah rukun. Kan? Sebab itu dalam masalah sunat sujud sawi dalam semayang, sujud sawi, sujud syukur, sujud tilawah, sujud sajdah dalam semayang tu, ya, dia kena niat. Bila nak sujud sawi, kena niat dalam hati, kena niat aku nak sujud sawi, baru boleh turun sujud. Begitu juga mana sujud tilawah, ya, sujud sajdah, sujud syukur dalam semayang. Kalau tak niat, maka batal semayang. Sebab apa? Sebab menambah rukun. Dalam semayang dah ada 2 kali sujud. Tiap-tiap rakaat 2 kali sujud. Baik, oleh kerana disunatkan dia sujud sawi kerana ada lupa salah satu, dia telah melakukan salah satu daripada 5 perkara. Ya, salah satunya meninggal sunat amat, maka sunat sujud sawi. Nak sujud sawi itu memang sujud sawi itu sunat dapat pahala. Tapi nak sujud sawi kena niat nak turun sujud sawi itu. Kena niat. Kalau tak niat, turun sujud sawi itu batal. Jadi menambahkan rukun. Jadi nak bezakan hak rukun dengan hak sunat. Hak rukun tak payah niat, automatik. Tapi hak sunat kena niat supaya membezakan antara yang rukun dengan yang sunat. Kalau tak niat, maka jadi batal semayang. Kecuali kita semayang berjamaah. Imam sujud sawi, imam sujud sajdah, imam sujud tilawah, wajib kita sujud walaupun kita tidak ada apa-apa. Ya, imam terlupa apa-apa, dia sunat sujud sawi, maka kita ikut imam, kena ikut imam. Bagi makmum ni, dia wajib mengikut imam, ya, selagi mana perbuatan imam tidak salah. Imam tak salah sebab dia sujud sawi, ada sebab kan, maka wajib kita sujud. Yang tu tak perlu niat. Sebab makmum wajib mengikut saja. Kalau dia sujud sawi pun, kita sujud sawi lah. Tapi kalau sembahyang seorang, maka kita kena niat sujud sawi, sujud sajdah dan sebagainya. Baik, jadi balik masalah kita sekarang ni, takbiratul ihram berulang kali. Tak boleh. Ya, tak boleh kita ulang. Mungkin ada orang berulang tu, dia tak puas hati kot, tak puas hati. Misalnya masalah niat, Allahu Akbar, dia nak bagi sempurna. Ya, niat tu nak bagi sempurna. Biasanya katalah Allahu Akbar, mungkin dia nampak 1-2, tapi nak bagi nampak banyak. Itu yang diulang takbir kan. Yang tu, ya, sepatutnya tak boleh juga. Dia ikut kemampuan kita saja. Allahu Akbar, nampak rokok pun tak apalah, teruslah. Terus ada ulang. Oh, nak bagi nampak 2 pula. Tak payah. Ini kena jaga ni, jangan jadi berulang. Adapun orang hak berulang, yang tu tak kira. Kalau dia ada terjemah Allah, dalam Allah tu aku sembahyang fardu zuhur,
Dia tak puas hati juga, dia takbir yang tu tak pakai yang tu. Sebab yang tu bukan niat. Takbir yang sah, yang ada niat sungguh tu, jangan berulang. Kalau berulang, ni jangan jadi genap, kena bagi jadi ganjil. Allahu Akbar. Angkat tangan tu sunat takbir tu. Mula Allahu Akbar. Tapi biasa ada kita biasa bila sebut Allah di mulut, tangan pun angkat kan. Allahu Akbar. Kalau tak puas hati, dia selalu tak puas hati kerana nampak 1, 2 rukun sembahyang, dia nak bagi nampak banyak, dia ulang takbir. Boleh ulang tapi jangan bagi genap. Ganjil tak apa. Nah kan. Yang sepatutnya tak usah ulang. Sekali je. Berdiri itu dah elok dah, usalli fardhu subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Bila kita sebut tu dalam hati kita tu nampaklah sembahyang rakaat sujud dan tahu sembahyang apa. Automatik dah ada 3-3 tu dah ada. Tapi dia tak masuk dalam istighfar. Apa nama qasad ta'aruf ta'yin tu dia duduk dalam takbir ihram aja. Tapi biasa kita dia mari siap dah. Usalli fardhu zuhri dah nampak dah dalam hati itu. Ya, rukun sembahyang nampak, tahu kata sembahyang apa, tahu kata fardu ke sunat apa, kita tahu semua. Apabila dah tahu, bawa masuk hak nampak tu, Allahu Akbar. Sudahlah, tak usah ulang balik. Dalam Allahu Akbar tu dah nampaklah hak mana hak kita sebut tadi. Ya, nampak rukun sembahyang. Cuma kita kena ingat satu, sebab qasad tu dia kena ada nak buat. Nampak rokok akan sujud, ingat dalam hati nak buat yang tu. Itu nama qasad. Yang lain tu tahu saja. Fardu, itu nama ta'arud. Kita tahu kata sembahyang tu wajib, itu ta'arud. Ya, tahu sembahyang apa, sembahyang subuh tu ta'yin, automatik lah tu yang tu. Kan? Cuma satu lah, qasad tu bila nampak rukun sembahyang, nampak sujud ke, ingat dalam hati nak buat yang tu. Kalau tak nampak saja, tak ada hati, tak ada rasa nak buat yang tu, tak terlintas nak buat, maka itu tak jadi juga. Ni nampak tu dengan hati nak buat yang tu. Itu nama qasad. Yang lain hanya automatik dah ada dah. Bila kita tahu sembahyang itu fardu, mana tahu kata wajib, tak buat berdosa, itu nama ta'arud. Manakala sembahyang tu jenis apa, zuhur, asar, automatik dah, ta'yin, automatik duduk kat situ dah. Tak payah duduk nampak, tak payah duduk letak satu-satu, tak payah, automatik dalam tu. Ya. Macam kita nampak, macam kita sebut Kaabah, nampak Kaabah. Ni nak tawaf Kaabah ni, nak tawaf, nampak Kaabah tu kan, hati tu nak buat tu, nak tawaf tu. Ya. Tahu dah lagu mana tawaf Kaabah, rupa dia macam mana pun kita tahu. Sembahyang pun macam tu lah, mudah je. Allahu Akbar. Jadi ringkas, tak ada panjang. Jadi jangan ulang. Walaupun ada was-was dalam sembahyang, rasa nak buat lain, hati dia mari was-was tu. Was-was tidak boleh diambil kira, tidak dimaaf dalam bab sembahyang. Baik, balik kepada masalah ulang tadi, Allahu Akbar. Sepatutnya jadi dalam terus baca Fatihah lah kan. Tiba-tiba ada juga setelah Allahu Akbar dia jatuhkan tangan dia tertib balik Allahu Akbar. Yang tu tak sah. Sebab batal sembahyang dengan sebab menambah rukun. Kan? Maka diambil kira hak yang ganjil saja. Sebab hukumnya Allahu Akbar masuk, Allahu Akbar keluar balik, Allahu Akbar masuk balik. Dia kira macam tu. Maknanya keluar masuk macam tu lah. Jadi ini cerita dia, ya, masalah mengulangi takbiratul ihram. Ya. Apabila seseorang takbir, yakni takbiratul ihram berulang kali, contohnya mengulangi takbir selepas takbir yang pertama untuk kali yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, maka sembahyangnya batal jika berlaku genap. Takbir genap itu batal. Jika ia seorang imam dan kita berjemaah dengan dia, dalam keadaan sembahyangnya sudah terbatal, tengok tu imam Allahu Akbar, tiba-tiba jatuh Allahu Akbar, maka bagaimana kita? Maka jawabnya, ya, maka kita tidak sah mengikut imam yang sembahyangnya terbatal. Dia takbir Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar, dia pun ulang balik Allahu Akbar, tak boleh ikut.
Sebab dia dah terbatal. Genap tu batal. Masuk balik, okey. Kan? Tu kaedah dia begitu. Jadi tak sah kita ikut. Jadi yang ni kena jaga. Kecuali lama masa terus sembahyang apa? Kita ikut orang sembahyang tak sah? Tak boleh. Dia dah batal, kita ikut dia batal kan? Kita batal jugalah. Tak boleh, kita kena takbir lain. Betul kata, maka kita tidak sah mengikut imam yang sembahyang terbatal. Tak sah ikut. Mana kena takbir lain sembahyang seorang lah. Kalau dia takbir yang kedua dia terus sembahyang, kan? Kita tak boleh ikut dia. Kena berhenti sembahyang seorang. Ataupun ajak kawan-kawan lain, kita sembahyang berjemaah lain. Itu tak jadi, sebab yang tu tak sah tu. Sebab dia ulang kali yang kedua tu dia tak sah lah. Itu kena jaga. Sekiranya imam takbir kali pertama dan kita turut serta takbir di belakangnya, tiba-tiba imam mengulangi untuk yang kedua atau ketiga dengan niat takbiratul ihram ihram, maka sembahyang makmum sudah terputus. Ini masalahnya imam. Dia niat Allahu Akbar, dia batalkan imam. Dia niatkan yang tu batal. Dia takbir Allahu Akbar kali yang kedua, sah sembahyang dia. Sebab dia niat membatalkan yang pertama. Dia takbir yang kedua tu sah. Kan? Tapi kita tak tahu. Kita tak tahu tu imam tu kita dah hukum batal ke tak batal, itu duduk dekat dia. Kalau dia niat memutuskan sembahyang, maka sahlah dia takbir yang kedua. Tapi biasanya tak sempat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam mana nak niat? Nak niat putuskan takbir pertama tu. Kecuali lama. Allahu Akbar. Lepas tu dia jatuh tangan. Agak lama sikit baru Allahu Akbar. Yang tu tak apa, ada masa juga niat tu. Yang tu kena jaga. Jadi kalau cepat sangat tu, kita lah masalah kita makmum. Makmum sudah terputus dengan niat yang kedua tu dah putus dah. Tapi imam, kalau dia niat membatalkan niat takbir yang pertama, maka takbir yang kedua tu sah. Tapi kita tak nampak dalam hati. Cuma makmum macam mana? Makmum tak boleh ikut. Kan? Karena apabila seseorang itu mengucap takbiratul ihram berulang kali, maka dia dikira sudah keluar daripada sembahyang jika berlaku genap. Okey? Kaedahnya macam mana? Kaedah masuk sembahyang dengan ganjil dan keluar sembahyang dengan genap. Inilah yang dikatakan oleh ashab, iaitu Al-Buwaiti, Al-Mazini dan sebagainya, ashab Syafi'i. Kata Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini bahawa takbiratul ihram itu memindahkan seseorang daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain, seperti mana berpindahnya seorang daripada tahallul kepada taharrum. Maka begitulah berpindah daripada taharrum kepada tahallul. Kerana mengulangi takbiratul ihram itu menambah rukun sembahyang yang disyaratkan kepadanya ada niat. Tu. Ya. Dan orang yang mengulangi takbir kali kedua sebelum ia niat berarti ia keluar daripada sembahyang. Itu kaedah dia. Jadi kata al-ashab, dia kata dia kaedahnya begini. Berpindah daripada taharrum kepada tahallul. Macam kita kata kita sekarang ni halal makan. Kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh bercakap. Ini mana dalam keadaan halal. Dia panggil tahallul. Kemudian bila kita taharrum, Allahu Akbar, berpindah daripada keadaan halal tadi kepada haram. Tak boleh makan lagi. Tu, ya. Samalah dalam bab haji. Sebelum dia niat ihram, dia tak ada pantang larang apa-apa. Semua boleh buat. Tapi bila dah pasang niat, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, maka berpindah keadaan halal. Dia buat apa? Pantang larang tadi mana tak ada apa? Berpindah kepada ada pantang larang. Sehingga dia tahallul balik. Bila dia tahallul balik, barulah. Ya, jadi maknanya boleh. Dia nak makan, dia boleh nak makan. Jadi mana begitulah sembahyang. Allahu Akbar, habis. Cerita hak sebelum sembahyang tu dah tak ada dah.
Kalau sebelum sembahyang boleh makan, boleh apa, dah tak boleh dah. Kan. Kemudian dia ulang balik Allahu Akbar, boleh makan balik. Dia berpindah tu. Mula duduk saja tak ada sembahyang. Bila sembahyang Allahu Akbar, haram. Dia takbir lagi sekali Allahu Akbar, itu boleh makan tu. Itu kaedah. Jadi mana berulang tu kena jaga, jangan sampai jadi genap. Buat jadi ganjil tak apalah. Kalau hak cepat tu Allahu Akbar tak jadi, Allahu Akbar tak jadi, Allahu Akbar kena jadi yang tu. Kena bilang. Tetapi takbiratul ihram tuan-tuan kena faham. Allahu Akbar sampai ra akbar, 8 huruf tu dah sebut dah. Allahu Akbar. Itu jangan keluar lagi daripada sembahyang. Teruskan baca doa sita, baca Fatihah dan seterusnya. Ya. Haram dia keluar sembahyang tanpa sebab. Hingga was-was, dalam was-was dia ada sebut bawah. Was-was tidak diambil kira sebagai uzur. Kenapa kaya jadi? Dia sebenarnya pun ulama-ulama India, Maulana selalu pesan, dia kata jangan layan was-was. Orang yang jadi was-was tu sebab dia layan. Terus duduk layan pakai sekali dah masuk sembahyang tu, salli fardhu zuhri. Dah tahu habis semua. Allahu Akbar, masuk dah semua dalam tu. Pakai dah lah. Pakai tak sadut kira lah. Ini kita duduk layan. Allahu Akbar, rasa tak puas hati. Tak puas hati tu kita duduk layan. Allahu Akbar. Itu akhirnya jadi orang tu jadi was-was. Jadi jangan layan. Berbeza dengan orang belum sempurna takbir. Allah tak jadi. Allah tak jadi. Itu tak apa, beribu kali pun tak apa. Sebab dia tak masuk lagi sembahyang. Masuk sembahyang tu dikira dengan ra akbar. Sama lah kita sebagai makmum ni wajib kita memulakan takbiratul ihram selepas ra akbar imam. Imam Allahu Akbar, baru boleh kita takbir Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab bila imam Allahu Akbar, dia dah masuk dah sembahyang tu. Baru boleh kita Allahu Akbar, baru kita jadi makmum. Tapi kalau imam Allah kita pun Allahu Akbar, kita ikut siapa? Dia tak sembahyang lagi. Jadi banyak perbahasan dia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi ya, panjangnya ni kita ulang lagi sekali lah ya, insya-Allah. Tanda sekat situ. Insya-Allah kita akan ulang balik. Masa dah ke 8. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.